Okey, adakah Canva hanya boleh buat untuk save pages saja, eh? Tidak boleh ke buat untuk orang kata seperti e-commerce, kalau nak e-commerce ke tak ada? Boleh, okey. Dalam Canva misal kalau kami ada berikan 4 template untuk anda. Sebagai contohnya ini kami berikan template untuk anda sebagai, template fashion di mana kita telah prepare untuk anda boleh klik saja di sini sudah ada jual benda ni, anda klik di sini, anda sudah boleh jual baju di sini, eh. Hebat kan, eh? So, kami juga memberikan anda juga untuk membuat TOB auto payment menggunakan ni, Canva seperti ala-ala e-commerce. Anda terus boleh beli terus direct menggunakan Canva sahaja, eh. So, ini adalah yang kami berikan dalam Canva website pro kami, eh. Lain sekali juga jika anda menjual hartanah, anda juga boleh saja, menjualnya dari rumah, di hadapan, kita klik saja di sini dan anda sudah boleh jual rumah anda dengan baik di sini, okey. Dan kemudian kita juga boleh ajar bagaimana nak masukkan calculator untuk mortgage punya calculator menggunakan, aplikasi kami berikan, masukkan Google Map di sini. Wow, hebat, eh. Dan juga jika jual kereta, anda boleh saja buat satu orang kata sewa kereta atau jual kereta pun bolehlah, eh. So, artinya anda boleh jual kereta anda dengan baik, harga bagi hadapan sini, dan kita anda sudah jual, masukkan video, specification, berapa harga, berapa rating, hubungi anda di sini. Ini adalah Canva website produk kami beri anda bukan sahaja untuk membuat sebuah save pages, tetapi kami beri anda membuat orang kata Canva website e-commerce ala e-commerce dan setiap empat ini, save pages, fashion, property, car dealer, kami akan berikan terpenuh untuk anda semua ni. Dan jangan risau, kita berikan juga 1,000 template serta faces video untuk anda buat konten-konten dan image di dalam sosial media anda sudah siap benda-benda ni. Apa ada tunggu lagi, eh? Dapatkan sekarang, eh. Memang ini adalah feature-feature terbaru yang kami berikan untuk anda. Okey, Assalamualaikum.